ubahan. Okey, ubahan punya simbol ialah macam ini. Jadi kalau kita tengok dekat sini Y, tulis je Y and then berubah secara langsung, okey. Dia ialah yang tu punya simbol and then X kuasa 2, X kuasa 2. Okey. Jadi ini tentang berubah-ubah. Apa yang tak berubah saya nak bagi tahu awak, kawan yang baik dia tidak akan berubah. Jadi saya nak you darab K dekat sini sebagai kawan yang baik tu. Okey, jadi dia akan jadi macam ni. Okey, yang simbol ni you tukar jadi sama dengan, dia akan jadi Y sama dengan X kuasa 2 darab dengan K. Jadi K letakkan depan supaya senang sikit. And then nampak tak yang ini ni Y80 X 4. Y80 ni you letak dekat sini 80, K remain X dekat sini ialah 4, jadi 4 macam tu. Okey, jadi 4 kuasa dengan 2. Okey, dia akan jadi 16. 16 K ni letak je kat tepi sini 80, and then ini 16 K ni 16 darab dengan K maksudnya. Jadi 16 pindah bagi sebelah, dia akan jadi 80 bahagi dengan 6. Okey, K akan jadi 5. So jawapan dekat sini you boleh ganti semula benda ni masuk sini sebagai K, dia akan jadi Y sama dengan 5X kuasa 2. Y sama dengan 5X kuasa 2. Jawapan dia dekat sini ialah B. Settle.